Is tu dia rasa puas sikit lah dekat sini. Terus dah tak isap lah. Rokok tu terus buang, tak rasa dah. Tak rasa nak isap rokok dah. Pernah cuba berhenti tak sebelum ni? Banyak kali. Pernah try makan cinggam apa semua, and beli inhaler yang dekat speed mic untuk resdung apa semua, beli tak jadi juga. Banyak cara pakai coklat apa semua. Last lepas tu kita jumpa dekat TikTok ada Is ni, yang laki tu tak tahu nama apa tu, yang selalu Kadang bro tu aku tengok ni nak try lah, sekali beli terus berhenti kan. Tengok video dia macam trigger lah. Macam trigger sikit sebab waktu tu kita memang dah nak berhenti tapi tak tahu macam mana cara. And try and error sampai terus isap benda tu. And waktu tu rokok ada, vape ada. Tapi benda tu pun sampai ada. So dah start bau tu, rokok tapi tu saya biar je. Dia rasa puas juga dekat bahagian tekak ni bila tarik lama-lama kan. Is tu dia rasa puas sikit lah dekat sini. Terus dah tak isap lah. Rokok tu terus buang. Bila hidup Is tu, kenapa macam boy tak nak dah ambil rokok? Tak rasa dah. Tak rasa nak isap rokok dah. Mungkin sebab dah ni nak berhenti kot.